Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada para penonton TikTok Live My Health KKM. Selamat datang ke sesi podcast sempena dengan program Rancakan Madani pada hari ini. Hari ini iaitu 6 hari bulan Disember tahun 2025. Program Rancakan Madani berlangsung di Dataran Putrajaya dan pada jam 11 ini kita akan bersama-sama dalam satu sesi TikTok, satu perbincangan yang cukup menarik bagi kita, yang cukup berkaitan kita. Jadi sebelum itu saya perkenalkan dahulu diri saya selaku moderator Wan Azrin Izani Wan Muhammad Zain, Ketua Penolong Pengarah Cawangan Mobilisasi Komuniti Bahagian Pendidikan Kesihatan, selaku moderator ataupun host untuk sesi podcast untuk kali ini. Baik, tuan-tuan dan puan-puan di luar sana, selaku penonton podcast pada tengah hari ini, ramai mungkin sudah tahu bahawa sekarang kita sedang dilanda dengan musim tengkujuh. Musim durian dah lepas, musim rambutan akan datang. Tapi sekarang kita berada di musim tengkujuh atau apa yang kita sebutkan sebagai luruan monsun timur laut. Monsun timur laut yang sudah mula melanda negara kita dan terdapat beberapa negeri yang antaranya kita tidak sangka menghadapi suasana banjir diuji dengan bah yang cukup hebat dan sebagainya. Jadi buat pertama kali juga dalam sejarah kita, semasa luruan monsun yang berlaku ni, negara kita turut dilanda dengan ribut tropika Senyar dan menyebabkan taburan hujan yang meningkat dan menyebabkan meningkatkan lagi fenomena banjir di beberapa kawasan. Untuk kita bercakap pada hari ini, kita bukan hanya mempersoalkan atau membincangkan tentang isu keselamatan, kehilangan harta benda dan sebagainya, tapi kita bercakap tentang kesejahteraan dan kesihatan mental komuniti, kesihatan komuniti yang terjejas. Jadi untuk bersama dengan kita pada hari ini, kita bawakan kepada anda seorang pakar perubatan kesihatan awam, Dr. Muhammad Syahrul Abdul Wahil, pakar perubatan kesihatan awam dari Sektor Pengurusan Bencana, Wabak, Krisis dan Kecemasan, Bahagian Kawalan Penyakit, nama pun Bahagian Kawalan Penyakit, Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan kita akan bincangkan pada hari ini guys, iaitu musim tengkujuh datang lagi. Apa risiko? Risiko apa? Risiko kesihatan kerana banjir. Terima kasih doktor kerana sudi bersama-sama dengan kami pada tengah hari ini. Jadi kita mulakan dengan soalan panas yang pertama. Soalan yang pertama, kita akan bertanya tentang fenomena iklim dan apa kaitannya dengan kesihatan kita. Jadi apakah perubahan iklim yang sedang berlaku kita hadapi? Dulu orang kata kalau kita kaitkan dengan fenomena ekonomi, if America sneezes, everywhere else around the world will catch the cold. So sekarang ni di mana-mana saja berlaku perubahan iklim, di mana saja termasuk Malaysia akan merasai kesannya. Jadi doktor boleh jelaskan selaku seorang pakar kesihatan awam yang bergiat khusus dalam perubahan iklim, apa komen doktor tentang perkara ini? Dr. Syahrul, saya persilakan. Okey, terima kasih Encik Wan kerana bersama-sama dengan saya pada hari ini di program Rancakan Madani pada hari ini. Pertama sekali kita perlu tahu berkenaan dengan negara kita sendiri, Malaysia. Kita tahu Malaysia terletak di berdekatan dengan garisan khatulistiwa. Betul. Dan kita tidak seperti negara overseas, negara luar yang lain. Kita negara luar ada 4 musim. Tetapi Malaysia uniknya kita ada 2 musim sahaja. Ya, betul. Iaitu musim kering ataupun musim panas dan juga sekarang ni adalah musim lembap. So, musim lembap ni dia akan datang biasanya pada bulan November sehingga Mac, yang kita panggil sebagai musim monsun timur laut. Okey. Tetapi musim monsun timur laut ini juga kadang-kadang dia ada sekali dengan La Nina ataupun El Nino. Kita tahu La Nina dengan El Nino ni adalah satu kitaran iklim juga, cuaca juga, yang boleh memberi kesan yang berganda kepada sesuatu musim, iaitu musim timur laut. Sebagai contoh, kalau kita tahu La Nina dia membawa kelembapan yang tinggi, dan pada waktu sekarang ni kita berada dalam musim monsun timur laut. Dia menggandakan lagi kita punya orang kata bilangan hari dengan hujan, taburan hujan,
dan sebagainya. Jadi doktor, izinkan saya sebab sebelum kita mengalami musim monsun timur laut, kalau kita tengok negara-negara jiran kita di sekitar Asia Tenggara ni ada yang mengalami banjir yang agak luar biasa. Betul. Sebagai contohnya di Provinsi Aceh di Indonesia, di Thailand, sampai ada ramai rakyat kita yang terkantoi bercuti di Hat Nyai. Tapi sebelum kita menghadapi musim lembap ni, kita menghadapi satu musim panas yang agak panjang selepas daripada Ramadan. Jadi adakah ini satu fenomena yang akan menjadi satu trend atau kebiasaan pada masa-masa akan datang akibat perubahan iklim, atau hanya satu anomali dalam satu tempoh yang panjang? Okey, untuk di Malaysia, monsun timur laut iaitu musim lembap dan juga monsun barat daya biasanya kitarannya lebih kurang sama. Okey, musim panasnya biasa daripada bulan Mei hingga September. Betul. Dan juga monsun timur laut daripada November hingga Mac. Itu lebih kurang sama. Tetapi disebabkan perubahan iklim yang disebabkan oleh pemanasan global yang sering kali kita bincang pada masa sekarang ni, dia menyebabkan cuaca ekstrim. Itu yang terminologi yang saya nak bawa. Cuaca ekstrim, di mana cuaca ekstrim ini sukar diramal. Okey, seperti mana yang Tuan Wan cakap tadi, pasal ribut tropika senyap. Itu semua adalah perkara yang di luar jangka. Bila perkara di luar jangka ni, kadang-kadang kita tak boleh nak ramal dia punya tempoh. Mungkin lebih panjang tempoh hujannya, mungkin hujan itu lebih lebat daripada biasa. Betul. Sebab itu perubahan iklim ni kita kena sentiasa berhati-hati, kerana dia tak memberi petanda yang lebih awal, tiba-tiba saja datang. Jadi doktor, kalau kita kata dia tidak boleh dijangka dan sukar diramal, selaku seorang pakar perubatan kesihatan awam dan petugas di KKM, apa nasihat doktor kepada orang ramai di luar sana, pendengar-pendengar kita, pengikut-pengikut kita di TikTok Live My Health KKM pada hari ini, yang saya rasa ramai nak tahu bagaimana dia mempengaruhi? Sebab sebelum kita masuk ke musim luruan monsun sekarang ini, musim lembap, sudah ada influenza dan sebagainya. Apa komen doktor tentang perkara ini? Okey, biasanya saya sebagai pengamal perubatan dan juga pegawai yang secara langsung menguruskan bencana ni lah di peringkat kebangsaan, di peringkat negara, biasanya kita perlu melihat kepada informasi-informasi yang dibawa, terutama sekali yang dibawa oleh Map Malaysia. Okay. Daripada situlah kita akan merancang apa tindakan seterusnya dan apa persiapan kita. So yang pertama sekali kita kena rujuk Map Malaysia. Saya hari-hari tengok Map Malaysia. Hari-hari bila dia kata minggu depan akan hujan lebat, ataupun petang ini paling mudah akan hujan lebat. Sebab kita kena sentiasa bergantung kepada Map Malaysia, kerana mereka mempunyai kapasiti yang sangat tinggi dari segi informasi berkenaan dengan cuaca dan iklim. So daripada situ barulah kita akan, kalau KKM, kita akan menggerakkanlah segala sumber yang kita ada untuk menghadapi bencana banjir ini. Kalau kita tengok dalam keadaan semasa, kita tengok sebagai contoh di negeri Perlis, berbanding dengan tahun-tahun sebelumnya, kita bukan nak kata suasana banjir itu lebih teruk, tetapi lebih luar biasa. Lebih banyak tempat yang terkesan dengan banjir dan ada kesan banjir temenung dan sebagainya. Dan Alhamdulillah, cuma saya tengok dari segi trend ada penurunan dari segi mereka yang mangsa banjir yang dipindahkan di PPS. Jadi mungkin ada kalangan di luar sana yang mungkin beranggapan leceh untuk berpindah ataupun pergi PPS mata-mata kerana nak dapatkan bantuan wang tunai dan sebagainya. Jadi mungkin ada salah faham dekat situ doktor. Apakah hanya PPS ni peranan dia untuk memastikan mangsa tu dapat tidur sebentar sebelum dapat balik semula ke rumah, ataupun PPS tu maknanya lebih luas, perkhidmatan-perkhidmatan yang ditawarkan, kebajikan dan sebagainya? Mungkin doktor sebagai yang menguruskan bencana, terlibat dengan NADMA dan sebagainya, mungkin doktor boleh bagi nasihat kepada orang awam di luar sana, apa fungsi sebenar PPS tu? Okay, saya sebenarnya merupakan mangsa banjir juga. Saya asal orang Johor. Oh, okey. Daripada Segamat. Saya pun pernah bertugas di Mersing, Johor. Dan kita tahu kalau ada banjir-banjir besar ni, Johor ni sinonim lah. Kalau Segamat ni memang dia tempat yang selalu kena lah. Betul. So
daripada pengalaman saya pengurusan banjir ini lebih daripada 8 tahun, saya sebenarnya dapat melihat transformasi yang ketara dalam pengurusan PPS. PPS ni kita refer kepada pusat pemindahan sementara lah. Maksudnya bila ada bencana, kita akan pindahkan mangsa-mangsa ke PPS. So daripada dulu sampai sekarang saya rasa perkhidmatan yang disediakan di PPS memang sangat-sangat bagus. Sebab kita kena ingat PPS ni dia sebenarnya merupakan rumah kedua kita selepas bencana. Betul. Sebab bila berlakunya banjir, ada rumah yang akan dinaiki air. Dan ada juga rumah sebenarnya yang saya takut sebenarnya yang orang yang tinggal di rumah di kawasan tinggi ni. Sebab dia kata rumah dia tak kena. So dia kadang-kadang dia reluctant untuk pergi ke PPS. Saya sebenarnya nak menekankan bahawa PPS pada masa kini sebenarnya dia sangat lengkap dari segi perkhidmatan kesihatannya. Saya mengambil contoh, kalau kita ada ahli keluarga yang mempunyai penyakit kronik, ibu mengandung, kanak-kanak dan bayi. Kalau kita duduk di rumah yang kita sangkakan oh sebenarnya rumah kita tak kena, tetapi sebenarnya bila jalan terputus, bila mana berlaku sesuatu kepada ahli keluarga kita, sebagai contoh bayi kita sakit, orang tua di rumah, orang tua di rumah yang memerlukan OKU dan sebagainya, yang memerlukan bekalan ubat. So mereka terputus bekalan ubat tersebut. So mereka tak boleh nak pergi. Tapi sekiranya mereka pindah awal seperti yang disarankan oleh pihak berkuasa, sebenarnya mereka boleh dapat segala-galanya. Sebagai contoh saya cakap, di PPS kita boleh dapat perkhidmatan kecemasan. Contohnya tiba-tiba demam, tiba-tiba sawal, tiba-tiba kena asma sebab sejuk kan sekarang. Kita boleh dapat rawatan yang diberikan oleh KKM. Sebab KKM kita ada menyediakan pasukan perubatan mobilisasi. Maksudnya kita gerakkan doktor-doktor kita, pegawai farmasi kita, nurse-nurse kita dan resa kita, pembantu perubatan kita, untuk kita letakkan mereka di PPS-PPS yang tertentu untuk mereka memberikan rawatan. Kalau mereka memerlukan ubat, boleh pergi terus kat PPS tersebut, jumpa dengan doktor dan mereka kata saya perlukan ubat, contohnya ubat asma ataupun ubat kencing manis. Kalau sekiranya mereka ibu mengandung yang memerlukan rawatan seterusnya, contoh mungkin ada nak buat scan baby, nak buat yang ada buku yang kata buku pink tu lah. Ya, ada buku pink. Sebab kita tak nak bila dia mungkin dah fasa dia nak bersalin, sebenarnya kena lebih kerap berjumpa dengan doktor. Ya, betul. So bila mereka stuck ataupun di rumah tersebut, mereka tak dapat berjumpa dengan doktor. Dan lebih parah lagi, sekiranya ibu mengandung ni mereka ada tanda-tanda nak bersalin kan? Contohnya ada keluar air ketumban, mungkin ada pendarahan yang mungkin memerlukan perhatian daripada doktor, mereka boleh dapatkan terus rawatan di PPS. Dan sekiranya mereka perlu dirujuk ke hospital, for example ataupun sebagai contoh pesakit hemodialisis, kita boleh rujuk terus ke hospital yang berdekatan dengan bantuan kenderaan. Sebab kita PPS ni dia holistik, menyeluruh. Kita ada pelbagai agensi kat situ dan kita boleh berikan segala perkhidmatan bagi permasalahan yang timbul di kalangan masyarakat. Selain daripada perkhidmatan bersifat rawatan ataupun susulan kepada mereka yang dalam kita panggil intervensi lah, sama ada ibu mengandung, warga emas dan sebagainya, saya difahamkan juga ada aktiviti-aktiviti pendidikan kesihatan diberikan dan juga aktiviti-aktiviti yang dijalankan kepada kanak-kanak untuk sebagai satu bentuk distraction daripada stigma banjir, rasa murung dan sebagainya. Malah saya difahamkan ada pasukan promosi kesihatan mental yang turut memberikan konsultasi, bercakap dengan ni. So kurang-kurangnya untuk memberikan ni. Dari segi kualiti tu bagaimana pula dengan penyediaan makanan dan juga bekalan air? Sebab kita tahu air banjir ni doktor kan nampak seronok kan, dapat meredah dan sebagainya, tahu-tahu dah gatal kaki, lutut dan sebagainya. Dari segi bekalan air dan makanan di pusat pemindahan sementara ni, apakah bagaimana pihak KKM dengan kerjasama kolaborasi dengan pelbagai agensi di bawah penyelarasan NADMA dan Majlis Keselamatan Negara ni, bagaimana perkara-perkara ni dipantau, diteliti dan diambil tindakan segera kalau ada berlaku perkara insiden yang tidak diingini? Sebenarnya PPS ni kita dah kenal pasti sebelum banjir lagi. So bila kita kenal pasti PPS ini sebelum banjir,
KKM telah menggerakkan pasukan kesihatan awam, kita panggil. Pasukan kesihatan awam ini di mana mereka perlu memastikan kesejahteraan PPS itu sendiri. Yang pertama dari segi tempat penyediaan makanan. Kita tahu JKM dia yang akan melantik konsensi penyedia makanan dan menyediakan makanan. Tetapi dari aspek keselamatan dan kualiti makanan, KKM telah menggerakkan pasukan kesihatan awam untuk memeriksa. Itu dari segi makanan. Yang kedua dari segi air. Kalau bila berlakunya banjir, ada bekalan air. Bekalan air itu sebenarnya kita telah bekerjasama dengan konsesi air di setiap negeri. So maksudnya dari segi air itu insya-Allah bersih lah, sebab KKM kita akan hantar pasukan yang akan memantau kualiti air tersebut. Sekiranya terdapat pencemaran, contohnya ada E. coli ataupun mungkin baki klorin. Klorin tu biasa dia macam antiseptik lah, dia nak bunuh kuman-kuman yang ada dalam air. Betul. Sekiranya baki klorin itu dah semakin sedikit, kita akan memastikan kualiti air itu baguslah. So itu dari segi air. Dan kita juga memastikan tandas itu cukup, berfungsi dengan baik dan sebagainya, dan kebersihan tandas. Sebab itu saya cakap PPS ni sebenarnya rumah kedua kita yang terbaik yang telah disediakan oleh kerajaan. Cumanya kita ni macam reluctant. Kita rasa kalau pergi leceh. Encik Wan, sebenarnya PPS ni dah tak sama macam dulu. Macam Encik Wan cakap tadi, banyak aktiviti, mewarna, melukis. Kadang-kadang kita ada permainan di dalam PPS. Tempat perlindungan pun dia ada pengasingan kemah-kemah khas. Ya, tidak seperti dulu. Kita mungkin risau privacy bagi setiap keluarga. Sekarang kerajaan telah menyediakan kemah-kemah kecil di dalam PPS itu sendiri. Mungkin ada yang tak tahu PPS ni sebenarnya apa. Sebenarnya kita PPS ni dikenal pasti dari orang kata sekolah-sekolah, fasiliti awam seperti balai raya. Dan sebenarnya kita ada kriteria untuk make sure PPS ini berfungsi dengan baik, dapat menyediakan perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat. Jadi pendek kata, kalau kata sudah keluar arahan berpindah atau siren kecemasan ataupun pasukan seperti APM masuk ke kampung dan sebagainya, diarahkan berpindah tu, jangan rasa risau, jangan rasa tak puas hati dan sebagainya. Perkhidmatan bawa peralatan bekalan yang seminima mungkin, contohnya buku rekod rawatan dan sebagainya, IC, alat komunikasi dan sebagainya yang basic, terus boleh berpindah ke PPS tanpa rasa ragu, tanpa rasa kecewa dan sebagainya. Okey doktor, tadi kita ada sebut tentang air. So kalau kita tengoklah, sebab sekarang ni medsos ni menjadi satu tempat bukan hanya untuk kita berkongsi benda-benda yang kita gembira, malah dalam situasi bencana seperti banjir. Tahun lepas saya ingat, saya juga duduk di bilik gerakan di KKM. Kadang-kadang kita tengok ada posting medsos, dia kata banjir core, bertenang dengan takdir. Lepas tu ada yang boleh pula mengambil air wuduk, menyelam di dalam air banjir. Walaupun ada setengah hukama, ahli-ahli agama, ahli hukum mengatakan sah mengambil wuduk, boleh meneruskan ibadah dengan mengambil air banjir kerana lebih 2 kolah dan boleh ditarafkan sebagai suci. Apa nasihat doktor? Kita tidak menyanggahi hukum, tidak menyanggahi agama, tapi nasihat doktor sebagai seorang pakar perubatan dan kita sebagai warga kesihatan, apa nasihat kita kepada mereka di luar sana? Okey, untuk sifat air banjir ni saya akan sentuh dari segi kesihatan awam lah. Sifat air banjir ni, yang pertama, dia kotor. Kita jangan kata dia bersih, sebab yang pertama, kita ada banyak sumber-sumber air banjir ni boleh datang daripada najis-najis. Betul. Najis ternakan ternakan ada, daripada bangkai haiwan ada, mungkin daripada kita punya sistem kumbahan kita di rumah-rumah. Ya, berparitan. So yang pertama, air tu kotor. Yang kedua, air tersebut dia mempunyai benda-benda yang berbahaya di dalam air tersebut. Kita tak nafikan juga, kalau contoh mungkin banjir itu berlaku di kawasan industri, dia penuh dengan bahan kimia. Bahan-bahan kimia yang mungkin bercampur ke dalam air tersebut. Dan mungkin ada logam berat dan sebagainya. Ada logam berat, ada pesticide, sisa bahan kimia dan sebagainya, residu.
ataupun racun-racun makhluk perosak. Ya. So di situ kita dapat lihat sebenarnya air banjir ni tak selamat. Apatah lagi untuk diminum. Apatah lagi mereka apabila mereka menyelam kan, kita nampak dia orang dalam TikTok ataupun dalam, saya tak nak sebut negeri mana, saya tak nak sebut Johor mungkin selamat, Pahang negeri saya selamat. Saya tak nak sebut negeri lain. Okey doktor, teruskan. So kita nampak mereka menyelam masuk ke dalam. Dan bila orang menyelam, biasanya mereka akan minum. Mereka akan minum. Tu orang kata minum sambil menyelam sambil minum air. Ya. So bila minum, mereka mempunyai risiko. Risiko-risiko itulah yang akan mendatangkan penyakit semasa banjir itu. So dia boleh datang daripada kuman yang datang hadir daripada najis. Dia boleh datang juga kuman yang hadir daripada tanah yang tercemar seperti meliodosis. Betul. Dan dia boleh datang juga daripada bahan kimia yang kita sebut tadi, racun makhluk perosak, logam berat dan sebagainya. Betul. Apabila ada pendedahan terhadap manusia, dekat situlah orang akan sakit. Dia akan start lah. Mungkin kalau dia ada keracunan AGE lah, acute gastroenteritis, maksudnya dia akan ada muntah, dia akan ada cerit-berit, dia akan sakit perut. So penyakit-penyakit ni mungkin orang akan pandang enteng. Dia kata alah sikit je masuk. Tak, biasalah banjir. Biasalah banjir. Tapi bila dah kena tu, sebab orang Malaysia dia allergic dengan perkataan banjir. Cheese banjir, sos banjir, santan banjir. Banjir yang betul-betul jangan buat macam tu. Okey, teruskan doktor. So selain daripada bahaya air banjir tersebut dari segi biologi, daripada segi kimianya, kita pun kena faham air ini juga arus dia deras. Betul. Dan kita tak boleh nak ramal berapa dalam. Betul. nampak banyak kes yang berlaku apabila kenderaan kecil seperti motosikal cuba meredah mengarung air. Meredah air, rupanya sebenarnya dia termasuk lebih dalam dan kemudiannya lemas. Itu yang kita tak nak lah. King Myvi pun kena hati-hati lah. Mana-mana jenama kenderaan, mana-mana yang kata nak rasa hebat nak meredah tu, kita sarankan jangan lah. Dan yang kedua yang saya nampak yang kita takut adalah, kita tahu air ni sifat dia konduktif elektrik, mengalirkan elektrik. So kita sarankan jugalah, bila mana banjir dia akan merosakkan tiang-tiang elektrik dan sebagainya. Mungkin akan ada wire yang terjatuh. So saya minta mangsa-mangsa banjir ni mungkin minta jauhkanlah diri daripada bahaya-bahaya daripada elektrik tersebut lah. Dan kita sekarang ni kita tengok trend cuaca dalam sehari dua ni, walaupun ada episod hujan yang kadang-kadang lebat disertai dengan ribut petir dan sebagainya, tapi kita tengok di utara ke pantai barat, kita tengok ada sedikit penurunan dari segi kejadian hujan dan sebagainya. Jadi mungkin ada mangsa-mangsa mereka yang terkesan dengan banjir ni sudah mula pulang ke rumah, mungkin membersihkan halaman, membersihkan kedai, pejabat dan masing-masing. Jadi dalam tu mungkin kita akan jumpa banyak benda lah kan. Kita tengok di negara jiran, dia kata ada sampai lumpur tu boleh kita kata hampir separuh daripada ketinggian rumah. So apa pandangan, komen doktor dalam kita nak membersihkan dan sebagainya, membersihkan halaman rumah kita dan sebagainya selepas daripada banjir ni, apa perkara-perkara langkah kawalan keselamatan untuk menjaga kesihatan kita daripada terkena penyakit berjangkit dan lain-lain? Okey, pertama sekali, sekiranya kita dah mula untuk mengemas rumah ataupun membersihkan rumah selepas berlakunya banjir, perkara pertama yang kita kena ingat adalah kita ada faktor risiko ke tak? Okey, faktor risiko untuk dari segi kesihatan kita. Sebagai contoh, pesakit-pesakit kencing manis lah, kita ambil paling senang lah. Sebab pesakit kencing manis ni risiko dia tinggi, luka dia lambat sembuh. Luka dia lambat sembuh, dan bila dia kena penyakit-penyakit tertentu, macam saya cakap tadi, penyakit meliodosis daripada tanah yang tercemar, ataupun mungkin leptospirosis. Betul. Mereka risiko untuk mendapat komplikasi itu lebih tinggi. So kita tak nak. So mana-mana mungkin mak ayah kita yang ada kencing manis, kita sebagai anak, kita tolong cakap, ayah duduk rumah, ataupun duduk rumah 4 saudara dulu, bayar saya yang kemas. Ataupun kita panggil pasukan sukarelawan, kita ada main champion di lapangan dan sebagainya. Mungkin mereka boleh tolong bantu membersihkan, membasuh lumpur dan sebagainya. Okey, teruskan doktor. So itu yang pertama, kita kena pasti, bila kita ada faktor risiko, kalau boleh kita elakkan daripada membersih. Elakkan kontak dengan kuman tersebut. Perkara yang kedua adalah, kita bila nak bersihkan tu, kita pakailah pelindung diri.
Macam contoh boot tinggi boot tinggi, sarung tangan getah. Kalau perlu pakai face mask, pakai face mask. Kalau perlu pakai face mask. Dan mungkin pakaian tu menutup kulit lah. Sebab kita tak nak bila kita mengemas kawasan rumah kita tu, kita akan mengalami kecederaan. Dan kalau contoh pesakit diabetes ke, pesakit kecil manis, kadang-kadang mereka tak perasan pun ada luka tu. Dia terkena sebab sensori dia, dia dah tak boleh nak rasa. So kita kena pakai pakaian pelindung diri. Itu yang kedua lah. Dan yang ketiga, kita perlu, waktu kita kemas-kemas tu, kita kena sentiasa aware. Kita kena sentiasa sedar rumah tersebut. Kadang-kadang rumah tersebut mungkin strukturnya dah tak berapa kuat. Kadang-kadang boleh runtuh selepas banjir. Ataupun mungkin ada soket-soket ataupun elektrik yang mungkin kita terlepas pandang, mungkin kita boleh terkena renjatan. Dan yang ketiga, mungkin kita kena aware dengan kehadiran binatang berbisa. Walaupun kalau kita kata lilati, lipas, lalat, tikus dan nyamuk, ada juga binatang berbisa yang mungkin mencari perlindungan ataupun tiba-tiba keluar mencari makanan. Ada kes-kes berlaku, doktor? Okey, kes-kes ni mungkin kes-kes yang terpencil lah. Tetapi dia boleh berlaku sebab selepas banjir, tempat-tempat tersebut sejuk. Haiwan-haiwan berdarah sejuk ni dia suka mendapat perlindungan. Kita pergi PPS, haiwan-haiwan tu jadikan rumah kita. Tempat-tempat tersebut sejuk. Haiwan-haiwan berdarah sejuk ni dia suka mendapat perlindungan. Kita pergi PPS, haiwan-haiwan tu jadikan rumah kita sebagai PPS kan. Sebagai PPS mereka. So kita kena berhati-hati dengan binatang tersebut lah. Dan yang paling penting adalah seperti mana yang Cik Wan cakap tadi, kita pun ada risiko selepas banjir ni, risiko penyakit bawaan vektor. Denggi lah. Denggi. So kita kena pastikan bekas-bekas yang ada di bekas-bekas yang ada di sekitar rumah kita dan sebagainya, kita buang lah, kita keringkan. So kita kena pastikan bekas-bekas yang ada di sekitar rumah kita dan sebagainya, kita buang lah, kita keringkan. So kita kena pastikan bekas-bekas yang ada di sekitar rumah kita dan sebagainya, kita buang lah, kita keringkan. Sebab macam saya cakap tadi, saya sebagai pengamal perubatan di KKM yang mengurus secara langsung banjir ni, saya sentiasa merujuk kepada Map Malaysia. Segala amaran Map Malaysia, segala informasi yang dikeluarkan oleh Map Malaysia, kita kena patuhi. Dan yang ketiga, kita kena patuh dengan arahan pihak berkuasa. Ya, betul. Bila dia cakap pergi PPS, kita perlu pergi PPS. Jangan bantah, jangan apa. Bukan kita kata anda tiada hak dalam demokrasi, tetapi dalam keadaan bencana ikutlah arahan pihak berwajib yang arif dan pakar dalam bidang. Jadi doktor, kita pun telah menuju ke penghujung. Suka untuk kita ingatkan seperti mana ikutlah pesanan pakar kita, autoriti, pihak berkuasa dan sebagainya. Kongsikan maklumat info yang sahih dan elakkan sebar maklumat yang tidak tepat, sebaran dalam bentuk apa jua sosial media yang boleh menimbulkan keraguan dan sebagainya. Jangan lupa ikuti maklumat yang sahih di platform media sosial rasmi KKM. Stay safe. Dan jangan lupa pada petang ni kita ada satu lagi sesi podcast mengenai My Champion pada jam 3.30 petang. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Dr. Syahrul kerana bersama-sama dengan kita sudi pada tengah hari yang mungkin beliau nak bersama dengan keluarga, tapi dia ambil kesempatan untuk datang. Saya tengok tadi dengan keluarga dan anak-anak. Dan kepada mereka yang di luar sana, terima kasih kita ucapkan kerana telah memberi sokongan. Dan ada lebih 1,000 pengikut yang berada di TikTok sekarang. Terima kasih banyak-banyak. Jaga keselamatan diri anda, teruskan jaga kesihatan. Agenda Nasional Malaysia Sihat, teruskan bersama dengan kami.